Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Jad Rama bin Muhammad Isya. Saya bekerja di Honda Glenberry Shah Alam. Apa yang saya expect untuk belajar benda baru dalam kelas 2 hari ni memang berjaya lah. Saya dapat belajar ilmu baru dan apa yang saya expect untuk pelajari pun saya dapat. Dan dari segi tempat pun selesa, makanan pun sedap. So environment paling best lah. Selesa dan sejuk. Hai, saya Yana daripada HZN Kelana Jaya. Saya rasa sangat-sangat berguna. And then banyak benda yang saya belajar, terutama cara penggunaan TikTok, Canva, CapCut, editing video dan macam mana saya nak guna AI itu sendiri. Assalamualaikum, saya Wan sebagai guru agama di Mahat Hafiz Sains dan Pengajian Islam Baitul Saadah, Kota Damansara. Jadi alhamdulillah saya telah join program ni, program yang sangat bermanfaat bagi saya. Saya boleh bagi 10/10. Anda akan target apa yang anda nak capai. So letakkan satu tarikh 30 November ni anda kena capai dah. Assalamualaikum. Saya Muhammad Helmi bin Jaafar daripada Honda HZN Glenberry. Pada mulanya saya tidak tahu apa benda ni semua, AI, TikTok. Saya hanya pandai tengok saja. Setelah 2 hari duduk di sini, Tuan Bahar kita mengajar saya dan saya dapatlah tangkap sikit-sikit. Maklum dah orang dah berumur kan. Kita dah lama buat sale, dah 20 lebih tahun, tapi tak ada cost refresher cost. So benda ni yang mengingatkan kita untuk sentiasa kena alert dan kita kena try benda baru macam social media lah. Segmen paling best yang kita akan belajar macam ChatGPT, Canva, lepas tu dia belajar tentang buat video, short video, kan, marketing, strategi dan lain-lain. So siapa-siapa nak datang boleh join. Saya rasa saya memang sangat recommended lah. Untuk pada orang yang baru nak belajar, nak tambah ilmu, boleh join this class lah. Okay, saya sangat-sangat recommend untuk sesiapa yang kat luar sana yang nak cari ilmu lebih untuk penggunaan media sosial, terutama TikTok, Canva, cara nak editing, saya sangat recommend.